Satu lokasi, satu lagi sebab penggunaan bahasa. Okay. So, saya suka nak cross dengan orang luar sebab saya nak orang luar nampak saya. Saya nak Mak Saleh nampak saya. Saya nak Oppa nampak saya. Saya nak orang Korea nampak Alizek. Sambil bawa you guys jalan-jalan. Semalam kita pergi siapa yang sebelah ramai abang-abang pergi sebelah pergi mengorat pula Kota Kinabalu. So, penggunaan bahasa dekat settings profile. Saya nak tunjuk pun Kak Tunku. Saya nak tunjuk pun yang lagi satu ni macam tak ada function accountnya kalau nak tunjuk pun. But if saya sebut, can you take note? Pergi dekat profile. Profile kita tu The Badul. Terima kasih join. Tak jadi. Tunku Fazlinda. Pergi dekat profile sendiri bukan profile saya tau. Wahdah dah sudah lah Lizek. Wahdah first one tadi kita co-host. Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Wahdah sudah tadi. Sebelum asar tadi. Profile yang dekat kita punya profile lah. VTT kita banyak profile picture tu kan. On top right kan kita nak pergi ke settings and privacy. Okay. Pergi dekat settings and privacy profile account. And then scroll ke bawah sikit dekat bahagian content tak salah saya. Kan dua bahagian kan. Yang atas ni more kepada settings account, username semua tu. Yang bukan settings privacy dekat bawah. Scroll cari language. Dapat tak? Cari language and then dekat situ kita ada button on off tu untuk translate kejap profile top right, pergi dekat settings and privacy. Lepas tu scroll bawah dekat bahagian content and display ada language. Okay. Dekat language tu always translate post on. Kak Ajar, drive safely. On kan always translate post. So dekat sini you punya description, caption tu dia akan sentiasa automatic translate, tapi you boleh pilih nak translate ke bahasa apa. Dekat bahagian bawah dia tu, translate into, pilihlah English. Kalau saya pilih English lah. Contohnya, English sebab universal. Setiap negara kalau tengok pun dia boleh faham. Ni. Tapi kalau you nak specific, you tukarlah translate to Korean ke. Nanti dia akan keluarlah Korean punya subtitle kat situ. Jadi mungkin ramailah kot. Adalah, bukanlah confirm. Tapi ada kebarangkalian yang tinggi Abang Janora untuk kita dilihat dilihat oleh orang kat negara sana tu. Abang Janora, terima kasih banyak.